Jika kau yang terpaling tahu siapa ahli parlimen PKR yang dah ambil 9.5 juta tu, kau laporkanlah kepada SDRM. Laporkan. Bukan kau melalak dekat podcast Tuduh Merata, tapi tak mahu ambil tanggungjawab. Aku setujulah dengan statement tadi tu, yang kita dengar tadi tu. Kan, daripada melalak nyet dekat media sosial, kau pergilah buat report. Kalau kau cakap dengan confident, ada bukti, ada apa, kau tahu ada source, sumber dari dalam lah, segala dalam kau cakap, pergilah buat report polis. Apa masalahnya? Kalau kau sebenar, kau ambil tanggungjawab kau sebagai seorang MP. Buat report polis. Tak ada masalah pun. Yang kau cek ni apa hal? Tapi tak buat report polis. Tapi buat naratif yang tak betul. Ini masalahnya ni. Bila dah ada pangkat sebagai seorang MP, engkau dah jadi penipu lara pula. Aduh, kau ni Rafizi kan. Patutnya kau yang kena tunjukkan kepada rakyat bahawa engkau ni menjalankan tanggungjawab kau. Buat report. Sebab kau ada bukti. Kau yakin dengan perkara ini. Sebab tu kau viralkan dia. Sebab kau yakin dengan mesej yang kau dapat. Jadi kau kena buat report. Sebagai seorang MP, seorang pemimpin, kena buktikan kepada rakyat. Engkau mengambil tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Buat report demi untuk keamanan negara. Kemakmuran dan juga kebaikan untuk negara. Kalau tak gunalah kau jadi MP. Dah buat apa? Baik jadi rakyat biasa je. Betul tak? Kan? Macam rakyat biasa tu. Pergi buat bersyarat hikap. Okey semua. Assalamualaikum.